Ini dia Proton eMAS 7 PHEV. Kalau dulu kita ada EV, ini versi hybrid dia, boleh charge. Ini model yang kita tahu rebatch dari Geely Starray EMI dan bakal dilancarkan di Malaysia tak lama lagi. Berbanding eMAS 7 adalah sikit-sikit perbezaan ni, tapi dalam video kali ni kita tak boleh tengok banyak, kita akan tengok luaran sahaja. Pertama yang kita tengok perbezaan ni adalah lampu depan ni lah. Lampu depan yang utama, lampu utama yang ini, yang atas ni DRL dengan lampu signal. So nampak wajah depan, saya lagi prefer yang ini berbanding yang EV dia. Untuk rim, rekaan juga berbeza untuk nampak lain antara EV tu dengan versi hybrid ni lah. Bahagian belakang pula, light bar ni kalau tengok lagi tebal lah, lagi cantik. Dan nombor plate dulu dekat bumper dan naik ke atas ni. Dan sebab ini bukan EV, ada exhaust lah. Untuk balik kampung, ini saya rasa kereta yang paling best sebab dia punya ruang space untuk bawa barang tu 2065 maksimum dia, dengan seat belakang tu direbahkan. Tapi Proton kata ini dual power EV, tapi jangan keliru, sebenarnya ini kira macam ICE biasa tapi ada support untuk sistem hybrid dia. Sebab apa? Yang bayar road test nanti akan guna ICE punya rate. Untuk enjin pula, dia akan gunakan enjin yang sama dengan Saga 1.5 liter dengan thermal efficiency dia 46.5. Dalam bahasa mudah, ini versi yang lagi cekap lah, lagi jimat. Untuk prestasi combine dia, yang eMAS PHEV ni kurang daripada versi EV tu, kurang pantas, tapi lebih cepat berbanding X70. So berapa jimat dia? Sebab Proton claim 1065 km NEDC, tapi untuk WLTP 996 km. Reservoir kereta ni boleh isi minyak dan juga boleh charge elektrik sekali. So dia ada dua pintu kecil ni. Dan kita tengah tengok ni untuk dia punya charging hybrid. Jadi untuk pengecasan DC, dia boleh tampung sampai 60 kW kadar dia. Sebab kita belum boleh masuk ke dalam lagi, kita kena tengok list yang ada kat tepi ni lah. Akan ada 16 speaker dalam kereta ni. Ada juga Flyme OS dengan bahasa Melayu dan English untuk command dia. Dan ada integrated live charging map. Satu lagi beza, kalau eMAS 7 dia punya pemegang ni tersorok, tapi ni dapat pemegang biasa je lah. Kalau untuk eMAS 7 yang EV tu ada 6 airbag, yang ini ada extra 1, 7 airbag dekat tengah bahagian depan. Itu dia sedikit bahagian luaran dan feature yang bakal ada dekat Proton eMAS 7 PHEV ni. So berapa harga yang patut dijual kereta ni nanti? Tulis kat bawah.